Lepas tu kita nak berubah. Kau nak berubah macam mana? Aku rasa sekarang ni kan ekonomi kelas kan. I think we should do the something. Uish, kau nak buat apa? Kita jual. Jual apa? Tak payahlah. Okay lah. Apa kata kita jadi angkasawan? Angkasawan. Tapi sudah stop tu. Sekarang ni tak punya duit pun tak banyak. Makan Ya tu, sama dengan aku. Makan pun Maggi je ada-ada. Aku bosan. Jadi kita nak buat apa sekarang ni? Aku rasa later kita buka studio. Studio? Kan kita kan ada barang. Mak aku tak kasi jual barang-barang ni tau. Bukan barang tu lah. Kita kan ada tripod, kamera. Dalam rumah kita boleh buat mini studio. Betul. Walau baru kali ni kau pandai. Aku saja yang sembunyikan aku punya kepandaian. Okey. Macam tu. Esok kita buat. Esok serius, gentle. Betul. Ini kita kena bagi tahu ni. Tu, si Demak kat rumah tu. Kau nak tunggu sampai kau handsome ke baru kau nak bangun? Ini bukan cerita biasa ni. Channel biasa. Yeah. On. Let's go. Let's go. Mal, sampai bila? Macam ni Mal. Mal, kau kena berubah Mal. Bukan kau. Kita kena berubah dari sekarang ni. Sampai bila kita nak mempat dah rumah ni? Okay lah Mal, macam ni lah Mal. Aku bagi kau dua option. Kau nak jadi content creator ke? Kau nak kita nak buka studio? Tiap tau Bi. Studio kat rasa. Studio lah. Boleh lah. Esok? Bukan esok lah. Malam ni aku buat poster. Lepas tu kita post kat IG. Kita tengok ramai yang boleh pergi. Aku setuju. Okay. Deal. Deal. Jalan. Tak kan? 1, 2, 3. Wow! Apa benda ni? Wow. Hey Mat, bila? Asal? Bila sini dah? Kau tengok awet No. Job. Sini eh. Job apa? Sini. Jom Mat, jom. Come here. Kau tengok ni. Kita dapat job siut. Duit ni. Aku rasa ambil. Kau percaya dengan benda-benda ni? Kau tahu zaman sekarang ni zaman AI, zaman scammer. Aduh, Apa? Sekali sekala. Aku tengok amount dia banyak tu. Wish. Cepat je aku rasa ni. Ini banyak duit kita boleh dapat ni. Betul? Nak? Tanya dulu. Tanya owner lu. Kalau on, kita on. Where? Okay, where? Jumpa. Memang perform ni. Kalau tempat ni, kita boleh beli Lambo sebiji. Dah. Sorry tu, lambat. Tidur? Sehari tak sidai aku tak sah lah orang. Alah, macam tak biasa. Kita ni ada appointment penting. Pergi siap cepat. Jom. Sekarang. Ini dah bos dia. Hai bos. Hello sir. Alamak bos, tadi jalan jam. Tak apalah. Mari duduk. Duduk ya, Pak. Hai, boleh duduk. So, biar saya terus ke point lah. So, company saya ada satu produk yang kami akan launch. Tapi, kami nak pull customer. So, sebab tu saya message you orang. So, saya nak kamu orang wiralkan produk saya. Produknya adalah ni. So, deposit tu ni saya bagi 500. Boleh ke? Don't worry lah bos. Ini barang top meletupnya. Boleh. Tapi saya percaya you orang. So harap dapat
bekerja sama dengan you orang dengan trust. Meriah. Bos, jangan risau. Bos, you relax je. Bagi kita orang settlekan kerja. Benda ni bos, memang kepakaran kita orang. Betul. Tak tipu punya. Okay. Jangan risau, bos. Jangan risau. Okay. Kuasa benda ni boleh. Boleh kaya. Kau Sen, nak shoot kat mana? Rumah lah macam biasa. Wah, kau tengok rumah kita? Alamak. Semua pun neraka jahanam dah. Macam tongkang. Ada suggestion lain tak? Aku rasa Tok Mayas lah aku rasa. Rumah Yash. Baik. Yash. Nice juga tu. Sekarang ni kamu sembarang, jom. Tinggal kat aku rasa. Barang. Jom. Dah habis satu kecil. Baiklah, satu kerja dah habis tu. Orang je dah habis. Akunya belum. Itu empat kau. Mak. Ya, Mak. Adik-adik kau, Mak. Apa dia? Atuk meninggal? Dia adik bersiap. Meninggal pun. Kau serius tak? Giamat, kau terus buat kerja, aku following. Sayang. No. Buat apa tu? Makan. Sayang. Sekejap boleh? Aduh. Macam mana boleh terdiri ni? Lah. Betul. Balik. Kau Mana dua Kemal pergi ni? tu lah, kau tak angkat. Alah, kau tak angkat tadi tu. Sorry tu, tapi aku terus putih kita. Kau apa? Kau delete semua footage? Kau ni Serius betul-betul tak? mandal lah. Dia delete semua footage. Aduh, apa kita nak jawab dekat bos tu? Aduh. Kau serius sama? Dah, aduh, problem Amal. Aku pun tak tahu ni. Betul kacau. Man. Saja kan. Bangun. Bangunlah. Alah, tunggu je lah. Benda dah jadi lah, Mal. Kita tak boleh nak buat apa dah. Tak, kita boleh usahakan balik benda ni. Biasalah benda ni. Kita tak boleh nak jaga. Kita dah buat yang terbaik lah. Macam mana kalau dah terjadi, biarkan je. Kita buat baru. Bersatu kita roboh, bercerai kita tipu. Tak salah ni. It's okay. Yang penting semangat kita ni. So, kena ada balik. Betul? Apa yang penting kerja bersama. Apa yang penting Kan macam tu. Bagus. Jom. kita buat baru. Jom bangun sekarang. Let's go. Hari tu, kita orang dapat reshoot balik advertisement dan dengan cara yang lebih baik kali ni. Masa tu, kita orang tunjuk dekat klien. Klien tu suka kerja kami. Dari satu projek kecil, terus jadi langkah besar.
kami akhirnya pun berjaya. Bukan sebab semuanya sempurna, tapi sebab walaupun hidup ni huru-hara, kami tak pernah berhenti. Dan akhirnya, kami dapat pun buka production office kami sendiri. Ini hasil kami. Dari kosong jadi nyata. Aku, Mal, Bob. Dan semua halangan yang kita menghadapi bersama-sama pada perjalanan ini untuk sampai ke sini. Seperti buat kata pepatah, bersatu teguh, bercerai roboh.